Hai korang, peminat bola sepak Malaysia. Ada berita panas ni untuk korang semua. Perebutan slot kesebelasan utama Harimau Malaya, tiada lagi tempat terjamin untuk pemain warisan. Persaingan untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama Harimau Malaya dijangka semakin hangat menjelang aksi penting menentang Vietnam pada 10 Jun depan dalam kelayakan Piala Asia 2027. Pengendali pasukan kebangsaan, Peter Klamovski, dengan tegas menyatakan bahawa tiada lagi jaminan tempat buat mana-mana pemain, termasuk yang berstatus pemain warisan atau berpengalaman di luar negara. Semua pemain perlu berjuang. Dalam satu kenyataan yang tegas, Klamovski menegaskan bahawa status sebagai pemain luar negara tidak lagi menjadi tiket automatik untuk bermain dalam kesebelasan utama. Hanya kerana anda pemain Malaysia yang bermain di luar negara, itu tidak bermakna anda boleh masuk dalam kesebelasan utama atau skuad pada hari perlawanan. Mereka perlu berjuang untuk mendapatkannya, tegas Klamovski dalam temu bual pada salah satu media. Pernyataan ini disampaikan selepas aksi menentang Nepal pada 25 Mac lalu, di mana 7 pemain termasuk Bek Kirisi di Tenerife B, Gabriel Palmero, serta Nejco Insa dan Hakimi Azim Rosli digugurkan daripada skuad. Salah satu pemain yang berjaya memanfaatkan peluang ialah Hector Havel, pemain tengah Portimonense yang membuat penampilan pertama bersama Harimau Malaya. Havel bukan sahaja membantu pasukan meraih kemenangan 2-0, malah turut menjaringkan gol pertamanya untuk negara. Inilah jenis persaingan yang kami mahukan, setiap pemain perlu menunjukkan komitmen dan prestasi terbaik untuk layak dipilih, tambah Klamovski. Persaingan sihat untuk kualiti pasukan, dasar ketat yang dibawa oleh Klamovski ini, bertujuan bukan sahaja untuk meningkatkan persaingan dalam kem Harimau Malaya, tetapi juga mendorong setiap pemain untuk memberikan yang terbaik. Kami mahukan pasukan yang benar-benar bersedia, bukan sekadar bergantung pada nama atau pengalaman lepas. Setiap pemain perlu membuktikan diri mereka layak, jelasnya. Tumpuan beralih ke Vietnam. Selepas kemenangan selesa ke atas Nepal, Harimau Malaya kini menumpukan perhatian kepada perlawanan penting menentang Vietnam. Kemenangan dalam aksi ini akan mengukuhkan peluang Malaysia untuk layak ke Piala Asia 2027. Vietnam adalah pasukan yang kuat, tetapi kami sedang membina momentum positif. Pemain-pemain tahu apa yang diharapkan daripada mereka, kata Klamovski. Dasar terbuka ini mendapat sokongan ramai penyokong yang mengalu-alukan pendekatan meritokrasi dalam pemilihan pemain. Ini bagus untuk pasukan, tiada lagi anak emas, semua perlu berusaha keras, komen seorang penyokong di media sosial. Namun, ada juga yang berpendapat bahawa pemain berpengalaman di luar negara sepatutnya diberi keutamaan kerana kualiti mereka. Pemain seperti Havel dan Palmero mempunyai tahap persaingan lebih tinggi di Eropah, mereka sepatutnya menjadi tulang belakang pasukan, tulis seorang lagi penyokong. Apa kata pemain? Pemain tengah Harimau Malaya, Safawi Rashid berkata, persaingan ini memberi motivasi tambahan. Semua pemain kini bekerja lebih keras dalam latihan. Kami mahu tunjuk yang terbaik untuk dipilih, ujarnya. Sementara itu, bek kanan Matthew Davis mengakui bahawa pendekatan baru ini meningkatkan semangat dalam pasukan. Ini membuatkan kami sentiasa bersedia, tiada yang boleh berehat, semuanya perlu konsisten, katanya. Dengan pendekatan lebih terbuka dan berlandaskan prestasi, Harimau Malaya mungkin sedang menuju ke arah pembentukan pasukan yang lebih kompetitif. Jika Klamovski berjaya mengekalkan momentum ini, bukan mustahil Malaysia mampu mencipta kejutan dalam kelayakan Piala Asia 2027. Kami ada misi besar, setiap pemain perlu bersama-sama memikul tanggungjawab ini, tegas Klamovski.
Aksi menentang Vietnam nanti pasti menjadi ujian sebenar sama dasar baru ini berkesan atau tidak. Jangan lepaskan perlawanan penting ini. Saksikan Harimau Malaya versus Vietnam pada 10 Jun ini. Jangan ketinggalan untuk terus mengikuti perkembangan Harimau Malaya. Pastikan anda like, share dan langgan saluran ni untuk mendapatkan berita terkini mengenai bola sepak Malaysia.